Agak betul. Welcome to my YouTube channel AI Arisa Make Tete. Satu-satu harap I love you. Ingat kesenyumnya ate Melaka ke Lewat cerita me ada konan jenteku. Disebabkan YouTube kali ni I record and edit sendiri, so hari ni sorry to say, ni first day kita orang sampai Kalut. First time travel dengan anak-anak, so korang enjoy je lah. Ke Langkawi 4 hari 3 malam. Kita orang stay dekat Mali Best Resort, disponsor oleh ayah mertua saya. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Petang tu kita orang tak pergi mana-mana, just pusing-pusing area hotel sahaja. Pasal jalan-jalan ambil angin. Malam tu pula kebetulan ada fire show dekat tepi pantai. Kita orang lepak dekat tepi pantai je sambil minum kopi. Lepas je habis fire show ni, kita orang terus balik bilik and rehat tunggu esok pagi. Jom ma, tak nak? Tiga kaki. Acak kat cipa. Cantiknya pantai dia. Cantik gila. Oh, dekat pantai dia banyak shell. Okay guys, hari ni kita dekat Langkawi. Ini adalah hari yang kedua sebenarnya kita dekat Langkawi. Sebenarnya semalam kita orang dah sampai dekat apa nama kita punya hotel yang? Mali Best. So sekarang Pantai Cenang. So sekarang kita on the way masuk ke dalam kompleks Haji Ismail Go. Dah pernah dibawa ke sini. Haji Ismail. Burger coklat. Boleh kot buka spek sebab dalam mall ni tak ada cahaya matahari. Kata apa tunjuk sini. Dalam mall ni tak ada cahaya matahari, so saya rasa macam boleh kot buka spek tu. Sis nak beli apa? Saya nak cari coklat Hmm. Mertua. Bagusnya. Hantu ni. Hah? Apalah coklatnya? Oh my god. Okey ke duduk sini? Dengan atap. Okey dengan atap. Pistachio spread. Kita punya favorite. Terus 315 dan 340. So harga dia lain-lain. Macam ni. Okay. Kita nak buat satu. Kalau bila kita shopping, kita jangan buat kepala tahu. Kalau kita tak tahu, kita jenis saja. Sebab apa? Bila kita buat kepala tahu, isteri kita marah. Isteri kita marah. Kenapa cakap isteri tu macam bela S? Jom. Dia sebenarnya tak ada point bukan? Dia nak melalut kan? So ni dekat sini kita ada banyak flavor little spot. Yang ni flavor cornflake, flavor milk chocolate. You got Dubai chocolate style. Yang ni ada pistachio dalam dia. Ni bar kecil-kecil lah. Yang ni cotton candy, strawberry pistachio. So menarik. Sebab tu lah nama dia Angel Hair. Nampak tak? Oh, satu ni harga dia RM29, 200 gram. Okay. Update. Dah build-in sikit. No. Kita tak tahu nak shopping apa. Tapi sebab saya sekarang saya punya kepala otak dekat tempat-tempat pinggan. Untuk coklat kita orang tak fokus sangat. Lagipun saya punya family pun tak suka coklat sangat.
7 kilo dia. Mama dah ambil, Mama dah dapat satu periuk dia. Merah okey ke dia dengan Umar? Tak bunyi suara pun. Satu dengan Umar, satu dengan atuk dia tu. Tu. Nampak tu. Dah besar dah. Boleh duduk atas tu dah. Dedek. Hah? Hera okey ke dia dengan Omar? Macam happy aja. Ni pula segmen pinggan mangkuk. Tapi saya tengakin benda yang tak tahulah. Enjoy je lah korang. Dedek bantu ke? Ke dedek banyak tidak membantu? Faham? Campak. Yeah. Merah. Jadi cashier ke? Ni yang mentua saya baru nak nyanyi, kan? Dia panggil dia Maya. Lagu dah makan ni. Jangan tak nama Mami. Petani melau Dah put pula. Sudah. Petani kita melau nak. Korang sedia adanya. Ans. Petani melau nak tak? Mengatur nak melau. Oh nak dukung. Ulu manja ngatuk. Oi. Dah diri tu. Makan. Wangi lah dia. Dia wangi lah. Dia cuba kita jadi. Apa nak jadi? Kalau nak buka memang betul itu yang nak ambil tanah Tojo kata nak jual ni yang 100,000 Sawah kan? Cantik gila tempatnya guys. Saya nak beli yang tu. Makan dekat depan sawah padi. Kalau yang dia sendiri boleh sewa kat kampung. Oh lambat kayu. So ni makanan kita. Petang kita mandi pantai. Afan! Akak terlampau stylish lah Kak untuk mandi. Ya. Ni majalah L. Sondol batu. Jangan langgar je. Dah habis dah. Oh, pandai lah. Tadi sebab tengah leka umumnya. Tu dia biar. Apa nak beratur? Nah, okey. Kita buat tak susah. Si marah je. Kita kat pantai dah. Dek.
tusuk. Adik. Sekarang ni saya akan beritahu. Hello everyone. Welcome to YouTube. Madam Masha. Jangan rebut. Abang macam okey je tapi macam takut ke muka dia. Abang macam okey je kan. So kita orang 3 orang perempuan yang cantik di muka bumi ini, menantu mama, anak mama. Kita orang nak pergi naik jet ski. So 2 biji jet ski kita orang kongsi 3 orang. Let's go, jom. So kita orang dah habis main jet ski. Tadi masa dekat depan tu, jet ski tu kita orang nak jet ski. Lepas tu tiba-tiba ada ombak. Tiba-tiba saya jatuh, saya tenggelam, pet saya hilang. Bukan masa naik jet ski lah, masa dekat depan tu je. Lepas tu bila dah jatuh, saya naik jet ski baru saya perasan pet saya dah tak ada. Kat belah mana? Dekat depan tu je. Dia koyak sebab dia kain lembut. Aku cenyan. Aku kena. Baru naik dah koyak. Betul. Apa yang? Dia best tapi yang tak best ialah pet saya hilang. Dan Pet saya hilang. Nak pergi naik bot, pergi pulau. Naik pulau. Mana kita lagi Ma? Kita nak pergi mana? Tidak pergi Dayang Bunting. Nak bagi makan helang. Wah, nak berhelang. Naik bot dulu. Sekarang kita naik van. Hai korang. Mana nampak? Wani. Malu lah. Ni sekarang Maira tengah tidur dengan Alif. Alif pula dengan Naim. Naik van. Enjoy ya, Dek. Tidur. Beronok. Kak. Tadi pakai kain lagi. Ya, Dek. Dia naik bot sayang. Dia naik bot. Dia comelnya. Pegang. Ayo, Lari. Comel ni dia. Apa tidur? Ya Allah, bestnya. Mama. Ayah. Oh, mau terpetik. Barang. Pulau buaya. Bentuknya macam buaya. Tapi dalam ni ada buaya tak? Buaya darat. Oh, ada kat depan. Ya, Masya Allah. Terkejut kami. Sebut buaya dah semua kacik buaya dah. Tu dagu dia. Tengah tu dada dia. Perut dia. Dayang bunting. Sebab tu dah dayang bunting. Dia datang ni eh. Bawah tu ni ikan makan basi. Uyo. Wah. Ni kat dalam ni ada gelak ni. Kat sini duduk belah kiri pada. Tu dah hilang tu pipik. Sekarang kita sampai dekat pulau Beras Basah. Sini kita boleh duduk dulu. Wah, cantiknya. Sebelum start dekat pulau ni, sepatutnya kita korang kena stop dekat satu pulau. Tapi kita orang tak nak sebab ada baby. Dekat sini dulu. Makan. Kan Dedek kan? Mami dengan Dedek dekat sini. Comel aja kita.
Mana abang? Tengok sini Dedek. Dedek nak mandi ke? Ya. Shower dulu. Dedek. Busuk. Dia nak mandi kolam ke? Ha, pergi cepat. Mama tengok. Habis buat pandang-pandang anak. Sebab ada orang lalu yang putih-putih. Sekarang Maira tengah tidur. Saya nak mandi kolam dengan dia, tapi dia tengah tidur. Saya bagi dia tidur dulu kejap. Tengah bilas. Sekejap lagi kita bangunkan Maira, kita mandi dengan Maira. Dia sedap sangat tidur ni. Tadi masa balik daripada pulau beras basah tu, naik van, dia dah start tidur. Lepas tu atas lain pun dia tidur dah. Tengoklah yang mandi ni. Dua. Kau ni. Oto. Hati-hati tau. Didi nanti anak nangis. Angkat dia. Angkat adik tu. Pegang bawah ketiak dia. Bawah ketiak dia pegang. Sayang, tunjuk Dedek kat sini. Dedek. Sayang Mami. First time ke Dedek mandi kolam? First time ke? Tengok ni. Gaji. Okay, sekarang ni kita tengah lepak dekat tepi pantai. Minum cendol. Ada Umar. Ada Afan. Atuknya. Duduklah. Mami penat juga nak pergi sama. Bangun ni. Despado. Dia dengar suara tu. Tidur. Merah, buat apa? Rambut terbang-terbang. Tak tidur ke? Hari ni adalah hari terakhir kita dekat sini. So kita nak balik dah. So itu sajalah konten kita pada kali ini. Korang jangan lupa like, subscribe, comment and share. Itu saja video daripada channel Super Cantik. Love you guys. Bye bye. See you next vacation.